Hai semua, selamat datang. Hari ini kita akan bincangkan satu perkongsian yang sangat-sangat berat tapi cukup penting. Ia tentang satu realiti sunyi yang sering disorok rapat di balik pintu tertutup. Ini bukan sekadar cerita rekaan ya. Ini satu perjalanan sebenar tentang macam mana seseorang tu bangkit mencari harga dirinya semula. Kisah ni diinspirasikan daripada sebuah realiti sebenar tentang alam perkahwinan, pengabaian emosi dan keberanian luar biasa untuk melangkah pergi. Semestinya kami dah ubah nama dan beberapa butiran untuk jaga privasi mereka yang terlibat. Tapi percayalah, naratif yang kita nak bincangkan ni mewakili realiti senyap yang mungkin sedang dilalui oleh kawan kita, jiran kita atau ribuan wanita di luar sana tanpa kita sedar pun. Bahagian pertama, realiti di sebalik senyuman, sebuah ilusi kesempurnaan. Jom kita kenali Aisyah. Kalau tengok dari luar kan, wow, hidup dia nampak sangat sempurna. Boleh buat orang cemburulah. Gambar keluarga kat media sosial tu sentiasa tersenyum riang, siap dengan ucapan ulang tahun yang manis-manis, percutian kat tepi pantai. Nampak cukup tenang. Tapi bila pintu rumah ditutup, realitinya jauh berbeza. Air mata yang tumpah dalam diam, makan seorang diri menghadap meja makan dan hakikat pahit seorang suami yang perlahan-lahan macam melepaskan keluarganya. Benda ni sangat tragis tau. Perbezaan antara apa yang kita nampak kat luar dengan kesunyian yang merobek jiwa kat dalam rumah tu. Bahagian kedua, permulaan retakan. Bila manis tu kian pudar. Perkara macam ni, ia tak jadi dalam satu malam. Mula-mula kahwin dulu, tahun pertama tu penuh dengan gelak tawa. Yelah, sewa rumah kecil je, masak pun setakat nasi goreng kosong sama-sama, tapi bahagia. Tapi kan, lepas lahir anak pertama, segalanya mula berubah sikit demi sikit. Farid mula kerap balik lewat, alasan kerja bertimbun, dan kalau ditanya pun jawapannya sepatah dua je. Masuk tahun kedua. Kemarahan dan kesunyian tu terus ambil alih. Farid jadi sangat mudah melenting, benda-benda remeh pun boleh jadi isu besar. Dan Aisyah pula, dia asyik terpaksa minta maaf. Nampak tak? Perubahan tu perlahan, tapi impak dia sangat menghancurkan. Bayangkan beratnya emosi bila suami sendiri keluarkan ayat ni. Abang penat, jangan mula. Cuba letakkan diri anda kat tempat Aisyah malam tu. Dia tengah demam teruk, badan menggigil lemah, anak pula menangis tak henti-henti. Dia cuba telefon Farid banyak kali nak minta tolong, tapi bila Farid balik je, respons yang cukup tajam ni yang dia dapat. Malam tu lah buat pertama kalinya sejak kahwin, Aisyah menangis tanpa sebarang suara, semata-mata sebab tak nak kejutkan anak. Bahagian ketiga, luka tidak berdarah. Situasi terpaksa berjalan di atas cengkerang telur, kena sentiasa berjaga-jaga. Makin hari, Aisyah rasa macam dia makin hilang diri dia yang sebenar. Hidup dia penuh dengan perkataan maaf. Dia minta maaf sebab rumah bersepah sikit. Minta maaf sebab anak menangis. Minta maaf bila nak tanya soalan. Malah, bayangkan, dia terpaksa minta maaf semata-mata sebab muka dia nampak letih. Segala pengorbanan ikhlas dia tak dipandang langsung. Sebaliknya, bertukar jadi luka yang sangat dalam. Aisyah yang ceria dulu dah tak ada. Dia wujud cuma untuk jaga keadaan si suami supaya tak mengamuk. Dan benda ni jadi makin mengelirukan bila diorang balik kampung berhari raya. Depan keluarga, Farid berubah terus 180 darjah. Dia nampak cukup ceria, main dengan anak, siap tolong sendukkan lauk untuk Aisyah lagi. Mestilah orang sekeliling cakap, wah beruntungnya Aisyah dapat suami macam ni. Tapi kebenarannya, Aisyah rasa macam dia tengah pakai topeng. Dia terpaksa sembunyi dan menangis dalam bilik air. Dia rasa teramatlah sunyi walaupun dikelilingi oleh keluarga sendiri. Benda ni ibarat satu penderaan emosi yang teruk sangat. Cuba kita berhenti sekejap dan fikir, adakah perkara ni normal dalam perkahwinan? Ataupun ini sebenarnya permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan? Persoalan inilah yang asyik berlegar-legar dalam kepala Aisyah. Dia mula ragu-ragu, dia mula persoalkan kewarasan dia sendiri dan asyik salahkan diri atas layanan dingin suami dia. Bahagian keempat, nirai diri seorang isteri, penemuan kebenaran dan keraguan diri. Sampailah satu hari tu, ada satu telefon bimbit bergetar ke atas meja. Notifikasi naik kat skrin dari seorang wanita. Mesejnya berbunyi, awak dah sampai rumah, jangan lupa makan. Berderau darah Aisyah masa baca tu. Dan esoknya bila dia beranikan diri untuk berdepan dan tanya, ada dia dapat penjelasan elok-elok? Tak ada maknanya. Farid sebaliknya melenting terus. Dia yang marah meluap-luap, siap tuduh Aisyah pula yang kononnya sengaja cari fasal dan cari salah dia.
Gara-gara kena tengking macam tu, Aisyah terus terperangkap dalam fikiran dia sendiri. Dia mula fikir, mungkin aku ni dah tak cantik ataupun aku dah gagal jadi isteri yang baik. Nampak tak? Dia serap segala kesalahan dan pengkhianatan tu masuk terus ke dalam diri dia. Dia sampai tak lalu makan, berat badan turun mendadak, muka cengkung dan disembunyikan semua kesakitan ni dari dunia luar. Dia betul-betul percaya dialah punca rumah tangga tu jadi macam tu. Sehinggalah tiba satu malam ni, Aisyah cuba lagi nak jernihkan keadaan. Dia merayu dengan cukup lembut, jomlah kita perbaiki rumah tangga kita sama-sama. Dan tahu apa Farid jawab? Kalau kau tak tahan, kau pergilah. Ayat ni, ayat yang sangat kejam ni, sebenarnya jadi detik kesedaran buat Aisyah. Masa inilah dia akhirnya tersedar. Kita ni sanggup buat apa saja nak rawat orang yang terluka. Tapi, kita langsung takkan mampu nak paksa seseorang yang memang dah tak nak peduli. Bahagian kelima, bangkit mencari cahaya baru. Kebijaksanaan seorang ibu. Aisyah akhirnya buat keputusan balik ke rumah mak dia dekat Melaka. Dan kat sinilah, dia dengar satu pesanan yang sangat mendalam dari mak dia. Sabar bukan bermaksud membiarkan diri dipijak. Maaf bukan bermaksud membenarkan orang ulang luka yang sama. Hebat kan nasihat tu? Kata-kata inilah yang akhirnya hancurkan tembok rasa bersalah yang membelenggu Aisyah selama ni. Malam tu, dia mula sedar. Sedar yang seorang isteri yang baik pun sangat berhak untuk dihormati. Dia nampak dengan jelas sekarang. Sebuah rumah tangga takkan bertahan kalau hanya dipikul oleh satu pihak. Kalau cuma satu bahagian je yang berhempas pulas nak pertahankan segalanya, tu bukan namanya perkahwinan lagi dah. Itu adalah satu perjuangan solo yang sangat memenatkan jiwa raga. Dan kesedaran tu terus bawa Aisyah kepada keputusan paling besar dalam hidup dia. Dia pilih untuk selamatkan diri dia dan juga anak dia. Dia sedar yang kedamaian hati dan fikiran tu sebenarnya satu bentuk rezeki. Keputusan ni sangat berat. Yelah, siapa je yang kahwin dengan niat nak berpisah kan? Tapi dia terpaksa melangkah berani sebab dia tak nak anak dia membesar dan percaya bahawa kasih sayang tu maksudnya kena rela tahan disakiti sampai bila-bila. Bahagian terakhir, panduan buat wanita yang bertahan. Macam mana nak tebus semula nilai diri anda? Jadi, khas untuk anda yang mungkin tengah menahan derita dalam diam tu dengar betul-betul. Pertama, tolonglah jangan simpan rasa sakit tu sorang-sorang. Kedua, cari seseorang yang anda betul-betul yakin dan percaya untuk meluahkan. Ketiga, tolong dapatkan bantuan dan nasihat profesional. Seterusnya, lindungi keselamatan fizikal dan juga emosi anda, letakkan tu sebagai keutamaan. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa asyik nak salahkan diri tu tutup kebenaran yang nyata. Anda berhak untuk bahagia. Sebagai kesimpulan kan, nak simpulkan inti-pati perkongsian kita hari ini, sebuah perkahwinan yang baik bukan setakat nampak cantik dan sempurna kat mata orang luar. Sebaliknya, ia sepatutnya jadi satu ruang yang selamat, tempat di mana hati kita boleh pulang berlindung tanpa sedikit pun rasa takut. Tak ada wanita yang patut korbankan nilai diri, maruah dan harga dirinya semata-mata sebab terdesak nak pertahankan sesuatu hubungan. Kita tamatkan perkongsian ni dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Kadang-kadang, jalan selamat tu bukanlah dengan mengubah perangai orang lain, tapi dengan mencari kekuatan dari dalam diri kita untuk angkat kaki dan melangkah pergi. Cuba tanya diri sendiri, adakah anda sedang menetap dalam sebuah rumah di mana anda rasa diri anda benar-benar dihargai? Renung-renungkanlah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar penerangan ini dari mula sampai habis. Saya harap tak kira apa pun yang berlaku, kita semua akan terus jumpa kekuatan untuk sayang dan hargai diri kita sendiri.